Tadi? Saya sangat teruja sebab saya tengok daripada kecil. Mama saya pun fanatik dia sebenarnya. Itu lagi teruja, itu lagi teruja lah. Itu lagi teruja. Saya happy sebab dia recognize saya Baba. Dia recognize orang kata cerita filem industri Malaysia dan saya harap sangat-sangat dengan dia punya orang kata approach untuk filem Baba dan juga Malaysia ni, kita akan buka lebih ruang lagi untuk Malaysia bekerjasama dengan mungkin bersama dengan Hong Kong, mungkin bersama dengan lain, mungkin dengan Simon sendiri. Dia dah cakap dah dia Baba Simon sekarang. So InsyaAllah kita takkan tahu. Memang takkan tahu apa akan jadi lepas ni. Mungkin rezeki saya berada di sana atau di sini, itu semua Allah punya kerja. Kebebanan dan tanggungjawab memang ada dekat bahu kiri dan kanan saya sekarang ni. Jadi macam Sweet katalah, Sweet bebanan ini bukanlah perkara yang orang kata buruk, yang perlu Sweet jadikan benda negatif, sebab this is an award yang orang kata semua orang inginkan. Jadi bebanan ini saya akan tengok dari segi positif dan cuba untuk orang kata keluarkanlah karya-karya yang kata boleh diterima masyarakat dan yang orang kata orang boleh appreciate lah Sweet punya lakonan lepas ni. Ke Nadia, our producer, thank you so much to especially to Kak Leha, kita punya casting, dia yang approach saya untuk cast filem Baba ni. Terima kasih banyak-banyak sebab anda lah yang saya berada di dalam filem Baba. Kepercayaan mereka, kalau tak ada, saya takkan ada dalam filem ni. Dan juga semua yang berada dalam belakang tabir, especially sparring saya, Baba, Cik Razali, Kak Christina Susan, suami saya Adam Lee, kita ada Kiss Aisyah yang jadi Maya masa kecil. So sedikit sebanyak itu semua yang orang kata support saya untuk berada di sini. Tanpa diorang sebuah filem tak akan berkualiti.